Okey, kalau kita tengok kat sini wiring RG ni wiring ada kabel meter, ada wiring, ada kabel minyak, kabel kelas dan kabel brake. Kalau nak diikutkan ini bukan tempat bukan tempat dia lah, macam tu lah, sebab dia dah selang-selang macam tu kan, tempat kelas. Ini sebenarnya kalau ikutkan ini dekat sini lah, macam tu lah. Okay. Ini akan selit kat situ, dan wiring tempat sebelah sini macam tu. Lepas tu jalan dia ni dah banyak salah, ni ke bawah, lepas tu keluar kat sini. Kenapa aku cakap salah? Kalau kat sini dia mesti kena kat head. Bila kena kat head, benda ni akan dicair lah. Ini yang berlaku. Sebab tu kalau tengok sini warna hitam, ni warna merah. Ini mesti kena sebab cair. Lepas tu dia balut dengan setik merah macam tu. Ni wire dah pekat putus, mesti kena head ni. Banyak kali aku jumpa benda lah macam ni. Lepas tu kabel ni pun salah jalan dia. Sepatutnya kabel ni dekat sebelah sini. Kenapa kebanyakan ni orang salah pasang benda ni Pertama sekali tengok benda ni. Ini ada DP bus plastik. Ini bus plastik, tetapi dia pakai besi. Dia sanggup welding. Lepas tu dia buat macam tu lah, bus lah kat sini. Sebenarnya benda ni dia pakai ada bus dia sendiri, boleh beli kat kedai, memang ada jual. Paling senang. Jadinya bila benda ni dipasang pakai plastik, automatik benda ni memang boleh masuk. Tapi kebanyakan ni bila benda ni tak ada, benda ni susah pasang. Yang cover, side cover ni memang susah pasang. Jadi kalau nak tahu wiring yang jalan yang betul, sebenarnya benda tu adalah laluan dia kat sini. Macam motor ni, sekejap aku tunjuk motor yang aku dah betulkan ni. Motor ni tapi dia dah ada sedikit ubah suai macam tu. Ini kat depan ni ada kabel brake, wiring, meter dengan kelas. Kalau laluan wiring yang betul untuk RG ni adalah daripada keluar kat sini, dia akan pergi ke sini, bagi ke sini dan ke sini, dan belakang dia pula. Ini kunci semua kat sini Kalau untuk belakang dia pula, dia lalu kat sini. Sekejap dia akan lalu kat sini. Tepi ni macam ni, kat sini dan ke sini. Tu laluan dia yang betul, macam tu. Lepas tu untuk kelas pula dia kat sini. Dan kabel ni, sebab cuma kabel ni dia dah modified. Kalau kabel ikut kabel asal, kabel asalnya dua batang macam tu. Kabel ni akan lalu kat sini macam tu. Kabel kat sini lalu kat sini. Lepas tu kabel tie. Tapi ni dah modified sebab dia pakai kabel TZM. Macam tu. Kalau yang original dia pakai kabel yang macam ni ni. Kabel choke, ada kabel choke, ada kabel throttle dengan kabel tuti. Jadi ni dah salah ni. Lepas tu dia punya ni ada dua. Ini satu earth dan satu lagi warna biru ni adalah wire neutral. Kebanyakannya orang terbalik. Ini pergi earth, lepas tu yang ni pergi neutral. Jadi motor tu api dia pecah-pecah macam tu. Ingat baik-baik. Jadi laluan dia yang betul adalah macam ni Ini salah ni, macam ni. Ni minyak ni dah salah. Minyak ni dah salah. Kena pergi belah kiri macam tu.